Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, bertemu kita lagi di Ambo Channel tuan-tuan. Hari ni kita nak unboxing satu barang ni tuan-tuan. Kita beli kat Shopee So delivery dia sangat pantas Saya beli dalam tak sampai 3 hari kot dah sampai barang ni. Okay, ni barang motor barang motosikal. So hari ni kita unboxing, kita tengok apa benda yang ada ataupun tengok dia punya barang yang sampai tu sama tak dengan apa yang kita belilah. Biasanya Shopee sekarang ni memang dia accurate lah, accuracy dia tinggi lah bagi saya. So jom kita unboxing tengok apa benda yang ada dalam ni. Yes. So saya suka pakai gunting yang daripada DIY dia boleh detach macam ni. So dia punya tu memang tajam. So ada lagi satu benda tajam kat sini So kita boleh tarik macam ni. Sangat tajam So yang ni pun saya buat video ni mungkin untuk yang claim garanti tu kan. Kalau tak betul dan kita boleh return balik lah. Okay, ni barang dia. Packaging dia cantik, kotak dia pun cantik. Ni kotak luar ni, kotak luar. So ada lagi satu kotak dalam dia. Okay, so kita buka lagi, tengok barang dalam dia betul ke tak. Yang ni pun kita potong macam ni So tak apa, potong macam ni. Barang dalam dia pun barang motosikal, spare part. So dia tahan je. Cantik lah tuan-tuan. Ni barang dia. Brand dia Makita Makita. Produk dia shock absorbers. Untuk VTS 250i new. Ini saya pakai untuk saya punya SIM Cruising 250i. So apa yang dia hantar ni betul lah So 12 kiri kanan, 380mm dia punya length dia. Yang salah beli pula. So kalau salah beli yang macam NMAX dia 305 305 pendek sikit. So untuk brand, untuk kegunaan di cruising, SIM Cruising tu kena pakai yang panjang ni, 380mm. Load capacity dia 180 hingga 260. Kalau ikut body saja SIM Cruising tu dia lebih kurang 180 190 macam tu lah. So masuk saya punya berat 70. So within this range lah 260 kg kan. So ok lah. So within dia punya ni lah. Ok, so kita tengok dulu, kita buka unboxing, kita tengok dalam adakah dia barang baru ataupun barang yang second ke apa yang. So jom kita proceed tengok. So hari ni kita rekod guna GoPro juga Sebelum ni kalau unboxing ni kita pakai apa? Kita pakai phone je. So untuk kali ni ala-ala kita dah ada GoPro, kita guna GoPro je lah untuk unboxing. Sebab GoPro ni dia punya bateri dia boleh tahan sikit. Paling teruk pun dalam 40 minit, 35 minit macam tu lah. So lebih confident untuk kita rakam Okey, kita buka dulu satu yang sebelah sini. Macam mana nak buka ni? Ni belah tepi sebelah tepi Okey. So cara dia punya dia punya packaging dia ni kemas alhamdulillah. Produk dia cantik, tak ada rosak. So kita buka belah kiri macam ni lah. Okey, alright, inilah produk dia, baru cantik Makita, brand Makita kat sini. So dia ada boleh laras kat sini So nampak kecil dia punya ni kecil So yang ni kita boleh adjust untuk dia punya untuk lembut ataupun keras so ada dua selection tu je lah. So saya tak perlu selection yang lain lah. Ok, cantik, baru, alhamdulillah. So untuk sebelah ni dia bagi sekali dia punya untuk select ni lah. Untuk select dia punya nak adjust dia punya berat ringan tu kan. So kita boleh pusing macam ni lah.
macam ni. So nanti kita adjust kat motor lah, berapa cycle kita nak pusing kan. Okay, alright, cantik lah dia punya colour pun cantik. Cantik colour ni dengan colour ni sekali lah, seragam lah, cantik lah. So dua belah ni patutnya sama je lah Kita buka lagi satu. Oh, dia bagi ni tadi dalam ni tools dia dalam ni. Okay, setiap satu absorber dia bagi tools sekali kot. Nanti kita buka sana pula. Alright, kita buka ni pula. Okay, yang ini pun nampak daripada luar cantik. Okay je. So kita nak buka belah mana ni? Macam tadi juga lah, kita buka je lah. Oh ni, kita buka atas macam ni je. Macam ni, keluarkan. Yang ni kita kena simpan tau. Yang ni kita boleh simpan dengan kotak ni untuk kita letak absorber yang existing tu. So tak ada tempat yang boleh kita letak lah. Okay, ni pun cantik. Baru baru. So ada kesan cala kat dalam. Aduh, ada juga slide sikit. Ada nampak tu kat dalam ni kan. Tak apalah. So far baru lah, nampak tak ada pakai lah kan. Memang baru lah. Cuma kat sini ada tanda ke ataupun memang tak cat? Oh, tanda lah, bertanda kiri kanan. So ada nampak karat sikit lah. Oh, kena bantai cat dulu sikit kot. Kita letak cat sikit mana yang karat tu. So benda ni sama ni boleh adjust So dia ada dua laras ni. Satu untuk stop dia, untuk lock dia. Satu untuk apa nama, untuk ketatkan. Satu lagi untuk lock. So sebab tu ada dua. Selalunya kita brand apa nama tu, Racing Boy saya beli tadi yang ada tong tu, dia pakai lock, dia pakai ni, pakai skru. So yang ni pakai lock dia yang sama. Yang pertama dia ketatkan dulu, yang kedua dia lock. So sama function lah. Okay, alhamdulillah. So far puas hati lah. So dia ada bagi sekali lock ni tahu tak? Dia punya benda sama je size ni. Sama je. So dia punya spana untuk laras sama je. Alright, so nanti kita pasang dekat motor lah. Okay, hopefully brand ni boleh tahan lasak sikit Makida. Okay, kalau tak tahan lasak kena maki lah. Maki dah, brand Makida. Tapi brand Makida ni almost apa nama tu, yang apa nama ni, familiar jugalah, yang quite familiar by kita punya rider-rider kita lah. So dia ada getah bump dia kat sini ya, kat sini. So dia lebih kurang dalam 1 cm dengan absorber kat dalam tu. So sini pula lebih kurang 1 inci. Pelik juga. Bump dia. Okay, hopefully boleh pakai lama, insyaAllah. Hopefully boleh pakai lama. Kita try tengok. Nanti kita pasang dekat motor ya. Alright, thank you. Terima kasih kepada siapa yang masih lagi subscribe saya punya channel. Dan apa nama tu, sentiasa bagi support like, comment, support sekali InsyaAllah kita pasang dalam video kedua so video pertama untuk pengenalan produk ni je lah. So saya beli dalam bawah 300 Shopee. Alhamdulillah dia sampai dalam 2 hari lebih, 3 hari macam tu lah, 2 hari 3 hari. So hopefully
dia mencapai expectation saya lah untuk bukan untuk tu sangat pun. Harga macam tu kita boleh agak biasa je lah tak adalah over expectation sangat. So untuk yang VTS 250i, dia sesuai juga model untuk VTS 250i dengan model-model cruising, Symphony Evo. So samalah ni brand Makida. Alright, terima kasih tuan-tuan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.